Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati lam yujawizu lam yujazi wa إن أمتي لم يجازوا ما قاموا شهر رمضان فقال رجل يا نبي الله ما خزيهم فقال صلى الله عليه وسلم من انتهك في محرما أو عمل سيئة أو شرب خمرا أو زنا لم يقبل منه رمضان ولعنه الله وملائكته في السماوات إلى مثله من الحول فإن مات فيما بينه وبين رمضان فليس له عند الله حسنة. Bahawasanya beberapa orang daripada umatku, kata Nabi, iaitu tiada diberi pahala ibadat yang didiri akan dia oleh mereka itu. Wa amma, di bulan Ramadan puasa kan ibadat. Waktu buat amal pula dalam bulan Ramadan. Maka ada di sebahagian daripada umat aku ni tidak diberi pahala. Hanya yang dapat lapar dan dahaga saja. Kan Nabi kata berapa ramai di kalangan orang yang puasa yang hanya dapat lapar dan dahaga saja. Tiada diberi pahala ibadat yang didirikan akan dia oleh mereka itu umatku ni di dalam bulan Ramadan. Maka sembah seorang laki-laki, ya Nabi Allah, apakah kehinaan mereka itu ni? Warna ni teruk gitu mo ni, siapa tak ada langsung pahala ni? Lah, di dalam bulan Ramadan, apa teruk ngak ni? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membukakan di dalam Ramadan akan yang diharamkan oleh Allah. Mana apa? Dalam bulan Ramadan dia telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Atau berbuat amal kejahatan. Dia berbuat amal kejahatan. Atau ia minum arak. Ni orang panggil atas tafsir ni. Amal kejahatan ni antaranya minum arak atau berbuat zina. Ni contoh banyak maksiat ni. Ini contoh kepada dosa besar. Kalau dosa kecil, kita sebut dah sebelum ni kan, Allah boleh ampun dengan kita buat amal-amal kebajikan di bulan Ramadan. Adapun dosa besar, kita buat amal banyak macam mana sekalipun, ia tak ada gegis. Ia perlu kepada taubat. Bila sebut taubat, wajib kena melaksanakan rukun-rukun taubat. Kalau dosa kecil tak ada masalah. Ni contoh dosa besar ni, minum arak, zina. Ni cerita hak dosa besar maksiat zahir ni. Tak cerita dosa besar maksiat batin. Ni cerita hak maksiat zahir je. Kalau hak maksiat zahir pun Tuhan tak terima dah amal kebajikan kita, apatah lagi kalau seorang itu buat dosa besar maksiat batin, min babil aula lah bahaya. Nampak? Ni cerita minum arak ni tak ada minum arak sini tau. Oh selamat aku tak minum arak. Tu contoh tu. Zina ada zina dah. Tua dah. Selamat. Ni contoh. Ni contoh dosa besar. Mana tak kira lah apa jenis dosa besar. Sama ada maksiat zahir atau maksiat batin, siapa-siapa buat di bulan Ramadan. Dah bulan lain sama je dosa.
Kena ingat bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, bulan dilipat kali ganda. Sama ada amal kebajikan kita dilipat kali ganda, begitu juga maksiat yang kita buat dilipat kali gandakan juga. Nah, apa dah? Ini kategori dosa besar hak zahir. Apatah lagi dosa besar kategori hak batin. Oh lah, tu lagi dahsyat tu. Mana? Ujub, riyak, takabur, hasad. Hak tu lagi dahsyat. Buat amal ibadat banyak, kagum dengan amal ibadat dia, banding dengan orang sebelah. Sudah. Tu je belaka tu. Sebab itulah ulama ajar kita, bila kita buat amal ibadat, terus pandang kepada Allah selalu. Kalau tak, bahaya. Dia nak pergi kepada apa? Ujub. Mula-mula pengkat awal, dia kagum diri dia dulu gini. Oh, Alhamdulillah. Dia nampak bulan Ramadan tahun ni dia rasa dia ada perubahan. Itu bukan ujub lagi tu. Dia rasa dia ni ada berubah. Tu bukan ujub. Tiba-tiba lama kelamaan dia perasan, hebat juga aku ni. Dia kagum dengan diri dia. Mula-mula pengkat awal, dia perasan, dia rasa dia ni ada perubahan. Itu bukan ujub lagi. Yang ujubnya ketika dia mari perasan diri dia tu hebat tu, boleh buat. Tu. Kalau dia banding pula dengan orang sebelah dia, tak kira lah siapa-siapa pun dia banding, dia hebat daripada orang lain, namanya takabur pula. Takabur pula. Kalau dia buat amal ni nak nunjuk depan orang. Orang lain buat 20, nak buat 20 etek contoh tu. Namanya riak pula. Hak tu kena jaga belaka tu. Dia kena jaga belaka. Terutama sekali para imam yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala suara yang merdu. Tu kena hati-hati molek, takut kena penyakit sum'ah. Tak sia-sia saja. Mu terawih mu buat 20 rakaat pun sia-sia tak benda. Tu hati-hati. Suara sedap dah salah. Hati-hati dengan penyakit sum'ah. Kena pula hak dua orang tu imam. Imam pertama, ia tu imam yang kedua. Dalam hati, tak suara aku lagi ya habis menarik. Biar orang kagum dengan suara dia, nak banding dengan imam Ali. Tu ia penyakit belaka tak benda Baik mudah yang semayang tarawih, baik duduk rumah tidur. Baik tidur kerah-kerah sedap apa sedap. Maya kena turun naik. Tidur lah kalau gitu. Tu kena jaga belaka tu. Sebab apa kalau kita main seorang laju, maya dia jadi imam jadi slow baca lambat. Apa? Dia belaka lah tu. Tu kena jaga belaka tu. Itu maksiat batin besar lagi dosa je nak banding dengan maksiat zahir. Jangan main gurau. Ni cerita contoh maksiat dosa besar, maksiat zahir aku ni. Tu pun Tuhan tak layan dah. Tuhan tak terima dah. Tak. Capur hak buat amal retek, buat maksiat retek. Tak jadi. Tu. Apa tak? Contohnya, nescaya tiada menerima oleh Allah Ta'ala daripadanya akan Ramadan itu. Tak terima, sia-sia saja. Bukti dia, nak tahu bukti. Contoh, kita ambil contoh yang mudah. Lepas Ramadan, kita ada perubahan tak dalam diri kita? Tak ada, sama je macam belum-belum ni. Jahat gitu. Itu salah satu bukti tu nak scan. Kalau kita rasa ada perasaan, nampak ni Alhamdulillah ada perubahan juga dalam hati aku rasa ni. Lain dah. Tu Alhamdulillah tak ada perubahan tu. Tuhan terima tu. Hak paling dahsyat lagi, lepas habis Ramadan, rasa dia ni lebih jahat daripada hak tak terlepas lagi. Tu tengok benar tu. Tu memang tengok benar. Tak boleh nak kata apa. Dan melaknat Allah Ta'ala. Tengok, Tuhan laknat. Dan malaikatnya, awas. Membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah di bulan Ramadan. Bulan lain pun sama juga. Cuma bezanya bulan Ramadan ni dilipat kali ganda. Melaknat Allah Ta'ala dan malaikatnya yang di dalam 7 petala langit
hingga kepada seumpama Ramadan pada tahun yang lagi akan datang. Lama setahun. Sebab tu kadang-kadang kita ni habis Ramadan ni tak ada perubahan diri kita. Tak ada. Nah, itu salah satu contoh tu. Nah. Maka jikalau ia mati dalam antara Ramadan, kalau mati tengah-tengah tu, yang antara Ramadan dan antara Ramadan yang akan datang, maka tiada baginya Allah Ta'ala kebajikan. Tak ada kebajikan apa-apa. Nah, zahir tengok amal kebajikan dia buat banyak. Secara zahir Allah banyaknya dia, ahli syurganya dia. Tapi hakikatnya tak ada benda, lelah sahaja. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dammi fadayyiku majarihi bil ju'i. Bahawasanya syaitan itu lalu ia daripada anak Adam pada tempat lalu darah. Tempat lalu darah, syaitan lalu situ. Ia menguasai tubuh badan kita. Sebab tu orang boleh, sebab tu syaitan ni boleh rasuk orang. Sebab ia masuk dalam darah. Maka kamu pecekkan akan tempat lalunya itu dengan lapar. Sepik perjalanannya dengan lapar. Lapar ni puasa. Sebab itulah puasa ni, hebatnya amal ibadah puasa ni, masa kita puasa tu kita sudah mujahadah dah. Mujahadatun nafsi dalam kategori kurang makan. Bukan setakat kurang makan, tak makan terus. Bukan kurang makan, tak makan terus. Itu hebatnya. Nampak? Maka kita belajar dah kan, antara sebab kenapa setan walaupun diikat di bulan Ramadan, saya sebut dah sebelum ni. Kenapa kadang-kadang kita jahat? Kita jahat juga sebab kita kalah dengan nafsu. Masa bulan puasa memang ada. Tahan lapar tu, saya buka pula, kita timbuk-timbuk sungguh. Nah, ketika bulan Ramadan, masa siang hari kita puasa, comel dah kita tahan lapar tu daripada makan minum. Maka Allah bagi kita kekuatan yang lain pula. Tapi kita tidak ambil kekuatan yang lain. Apa dia? Iaitu kurang tidur. Kita tak ambil. Kita tidur banyak di bulan Ramadan. Sedangkan ketika kita lapar tu, Allah bagi dah kita kekuatan tu, mujahadatun nafsi, iaitu kurang tidur. Tapi kita tak ambil. Kekuatan tu ada dah. Tapi kita buat tahu tidur. Kurang cakap benda yang tidak berfaedah. Tu. Kan bercakap dengan tak berfaedah. Dah nak tunggu masa azan maghrib ni sembang lu. Kita nak cakap kawan kita sembang untuk menghubung silaturahim. Ya. Betul. Ni masalah sembang ni nak kita kata kat orang. Padahal ikutnya kekuatan tu ada dah tu. Dia lapar tu, bila dia lapar kekuatan tu ada. Tapi tak ambil kesempatan. Tu. Tengok, slow dengan lapar. Bila lapar, syaitan jadi kelak. Dah. Sebab tu dah mujahadatun nafsi, hak paling ke depan sekali, iaitu dengan lapar. Artinya, tak. Maka kamu pecekkan tempat lain itu dengan lapar, yakni dengan puasa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dawami qara'a bil jannah, qalat bimadza ya Rasulullah, qala bil ju'i. Kekal olehmu atas sesuatu yang membukakan pintu syurga. Kekallah olehmu atas sesuatu yang membukakan pintu syurga. Benda apa hak yang sesuatu yang membukakan pintu syurga? Maka kata si Sayyidina Aisyah, dengan apa sesuatu yang membukakan dia ya Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan lapar. Sebab tu orang sufi mengatakan, seperti mana katanya Syekh As-Sulaiman Ad-Darani, kunci akhirat iaitu lapar. Manakala kunci dunia adalah kenyang. Situ. Ada kunci lapar. Kunci dia. Mana apa kalau kita nak ke akhirat, mesti kena ambil kunci dia. Nah, kalau kita tak ambil kunci, macam mana hati kita ni nak cenderung kepada akhirat? Tak boleh lah, sebab kita tak buka lagi. Buka pintu, kena buka pintu dulu. Nak buka pintu, kena ada kunci. Benda apa kunci dia? Apa? Hati nak kabur.
yakni membanyakkan puasa, dan lagi akan datang fadilat lapor itu insya-Allah. Yang kita sedang belajar jilid yang apa? Yang ke-3 ke-4 tak ingat dah. Kita belajar dah sekarang sebelum ni kan. Dan masih lagi belajar lagi tu tajuk lapor tu. Faslun fil wajibati was sunaniz zahirati wal lawazim bi ifdadis siyam. Ini satu pasal pada menyatakan segala wajib puasa dan segala sunatnya yang zahir dan segala yang lazim dengan membatalkan puasa, iaitu perkara yang membatalkan puasa. Adapun segala wajib puasa yang zahir itu maka iaitu 6 perkara. Pertama, memeriksa permulaan bulan Ramadan itu dan mengetahui akan dia dengan melihat akan permulaan Ramadan itu. Maknanya tengok anak bulan. Maka jikalau syok ia pada malam itu, hendaklah disempurnakan 30 hari. Syok ni lagu mana? Contoh, masuk waktu maghrib, jatuhnya 29 Syakban. Tergelam matahari hari maghrib tu, dikira 29 Syakban. Kan dalam Islam kan maghrib dikira hari baru kan. Jangan kira mak saleh pukul 12 malam ke atas baru hari baru. Kita dalam Islam masuk maghrib hari baru dah. Contohnya tenggelam matahari tenggelam matahari masuk waktu maghrib, maka bermula 29 Syakban. Pada 29 Syakban ni lah berlakunya ijtima'. Ijtima' ni iaitu matahari dengan bulan ni sama, duduk garisan yang sama. Kan matahari dengan bulan timbul tenggelam di timur, tenggelam di barat, sama dengan bulan, matahari sama je. Cumanya oleh kerana matahari ini dia laju, timbul tenggelam satu hari 24 jam. Adapun bulan satu hari 24 jam 48 minit, slow sikit nak banding dengan matahari. Jadi oleh kerana matahari laju daripada bulan, kau lama matahari dia tinggal jauh bulan. Bila kau lama dia tinggal jauh bulan tu, akhirnya dia jadi sama balik. Sama balik dipanggil waktu ijtima'. Bila pada hari yang ke-29. Jadi berlaku ijtima' tu pukul berapa? Kita di Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura ni ia berbeza sikit dataran permukaan bumi dia dengan ufuk. Ia memerlukan untuk dapat melihat anak bulan ni mestilah waktu ijtima' dengan waktu maghrib nanti mesti kena jangan lebih daripada 10 jam. Kalau lebih tak nampak. Kalau kurang daripada 10 jam, insya-Allah akan nampak. Contohnya berlaku ijtima' berlaku pukul 7 pagi. Maghrib pukul 7. 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 jam. Lebih daripada 10. Maka ia tidak nampak. Tapi kalau ijtima' berlaku pukul 12 tengah hari, kurang ada 10 jam. Dia nampak. Kadang-kadang ngam-ngam 10 jam. Pukul 10 ijtima', 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pukul contohnya ijtima' berlaku pukul 9 lah. Ngam-ngam 10 jam. Biasanya hawa-hawa nak tengok cuaca comel tapi tak nampak. Ada orang kata nampak. Itu dipanggil syok. Apa hukum puasa hari syok? Hukumnya makruh tahrim. Tak boleh puasa hari syok, makruh tahrim. Hati panggil syok tu. Jadi kita sekarang di Malaysia ni tak pelik dah. Apa tak pelik? Tengok TV dah lah. Buka je ada umum dah. Ni bukan cerita pasir berengu ni. Ada. Tempat kita ada dah hak umum. Cuma kita cerita sikit macam mana nak tahunya dapat nampak anak bulan. Tu secara yang ringkas. Tapi kita tak pelik dah ni. Kita dah ada pengumuman dah. Baik, jikalau syok ia pada malam itu hendaklah disempurnakan 30 hari. Sebab dalam bulan Islam 29 hari sahaja. Yang kata cukup 30 tu kalau tak nampak anak bulan. Situ. Kalau tak nampak hendaklah dicukupkan 30 hari bulan Syakban.
Nah. Nabi Nabi sempat Ramadan 9 kali. 8 kali 29 Ramadan. Satu sekali sahaja Nabi sempat 30 Ramadan. Sekali je. Hak 8 lagi 29 kali Ramadan. 29 Ramadan 8 kali Nabi pernah lalui. Macam kita sekarang ni boleh kata tengok sama berat aja 30 29 kan, sama berat. Dan memadalah melihat permulaan bulan Ramadan itu oleh orang yang adil, dan tiada sabit permulaan bulan Syawal itu melainkan dilihat dua orang yang adil. Kalau bulan Ramadan kena dilihat oleh orang yang adil. Kalau nak kira bulan Syawal, ia kena dua orang yang adil. Jangan ikut buah orang ni. Arab Saudi ni pelik sikit. Dia guna kaedah takwin istilahi. Kita ni imkan ru'yah kan. Dia guna takwin istilahi. Dia buat cara mudah. Kita tengok Maghrib 29 bulan nanti. Contohnya Maghrib lagi 29 Syaban. Kita tengok bulan dulu tenggelam ke matahari dulu tenggelam. Kalau tengok matahari dulu tenggelam di barat, you kira mudah. Kira esok raya, esok puasa ataupun raya. Tu Arab Saudi pelik sikit. Kita tak ikut cara kita tak guna istilah ni, takwin istilah tak guna. Dia pelik. Jangan ikut cara hak tu. Dia pelik. Adapun kalau di bulan Syawal, dihukum ia mesti kena dua orang yang adil pada melihat permulaan bulan Ramadan dan percaya dengan dia, maka wajib ia seorang itu puasa, dan jika tiada dihukumkan oleh qadi akan dia sekalipun, dia wajib kena puasa. Walaupun dalam TV tak umum lagi, tapi nampak dah anak bulan, dah umum lagi, maka wajib dah kena puasa. Situ. Kemudian yang kedua, wajib niat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.